Ada simpatism terhadap Zionis berkata bahawa negara haram Israel terlahir kerana simpati terhadap Holocaust yang berlaku ke atas Yahudi. Hakikatnya itu cuma topeng sahaja. Israel bukan lahir dari belas kasihan tapi dari rancangan jahat yang sudah lama disusun untuk kuasai order dunia. Ia adalah projek geopolitik Zionis dan Barat, dibina atas kesatuan fahaman terhadap ajaran Talmud serta penderitaan rakyat Palestin. Dari awal, kewujudannya berdarah dan penuh penindasan. Sejarah gelap ini bermula beratus tahun yang dahulu. Antara yang terawal adalah gerakan dijalankan oleh Theodor Herzl dalam gagasan membina negara Zionis untuk orang Yahudi. Selain itu, Deklarasi Balfour 1917 juga berlaku disebabkan apa? Kelicikan British yang berjanji untuk menyerahkan Palestin kepada Zionis. Kenapa? Sebab Yahudi perlukan markas untuk menguasai dunia Arab. Dengan lokasi yang Palestin strategik, ia menjadi pintu masuk penting ke Timur Tengah. Seterusnya menjadi outpost untuk kawal Timur Tengah. Dari sini, benih penjajahan moden ditanam. Kemudian, Keputusan Suez sangat penting bagi Britain untuk kawal laluan perdagangan dunia. Mereka perlukan sekutu yang setia, walaupun sekutu tersebut pengkhianat kepada tanah Arab. Zionis dipilih kerana apa? Kerana kesetiaan mereka kepada Barat. Maka bermulalah projek kotor yang merampas bumi Palestin daripada penduduk asalnya. Selepas Perang Dunia yang kedua, Amerika pula ambil alih projek ini. Israel tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanyalah pos kawalan Barat di tengah dunia Islam. Amerika menuang bilion dolar setiap tahun membekalkan senjata canggih dan melindungi Israel di PBB. Semua ini supaya apa? Supaya Israel terus jadi anjing penjaga kepentingan Barat. Inilah kebenarannya, Israel bukan negara merdeka tapi boneka penjajah. Ia simbol kezaliman, alat togut moden untuk menghancurkan Palestin dan melemahkan umat Islam. Jadi bila kita bercakap tentang Israel, jangan pernah anggap ia sekadar negara biasa. Ia adalah projek geopolitik jahat yang hidup dengan darah dan air mata rakyat Palestin.